Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi ila yaumil. Yang berbahagia Datuk Mahfuz, pimpinan-pimpinan tempat, tuan-tuan yang saya hormati dan kasih sekalian. Kita baru saja selesai menyambut Idul Adha. Sambutan Idul Adha diasaskan kepada contoh teladan yang ditunjukkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Tunggu Presiden. Untuk Sri Presiden Pak, kita ucap takbir, Allahu Akbar. Selepas Nabi Ibrahim AS menyelesaikan pembinaan Kaabah bersama anaknya Nabi Ismail AS, Nabi Ibrahim mengungkapkan ungkapan yang dicatat oleh Allah dalam Al-Quran, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami apa yang telah kami laksanakan, titah perintah, apa yang telah kami kemukakan sebagai amalan kami, kehidupan kami, pengorbanan kami dan ibadah kami. Harapan kami adalah ia diterima oleh Allah SWT. Penerimaan amalan dan kehidupan kita di sisi Allah itu antara yang didoakan oleh Nabi Ibrahim AS. Dan kita hari ini menghadapi pilihan raya kecil. Tidak dapat tidak, ia bukan sahaja masalah memilih calon di antara dua parti, tetapi juga ia adalah satu daripada cara supaya pilihan kita ini diterima oleh Allah SWT. Ia selari dengan kehendak Allah SWT. Ia selari dengan pengorbanan kita yang telah kita tunjukkan, menjejaki langkah Nabi Ibrahim AS, mengorbankan segala-gala kerana menjunjung kita perintah Allah SWT. Kerana itu pilihan yang diletakkan oleh PAS dengan memilih calon yang telah dikemukakan baik datanya sejak tadi oleh Datuk Mahfuz, cucu alim ulama, anak alim ulama, dan beliau sendiri adalah berkelulusan agama dan hidup dan berjuang untuk agama. Kami yakin ini adalah pilihan yang baik, yang sesuai untuk mencapai penerimaan perjuangan kita di sisi Allah SWT, dan pada masa yang sama meneruskan tradisi kepimpinan Ustaz Azizan. Ustaz Azizan walaupun dia pemimpin tinggi PAS, dia telah membawa suasana harmoni dan damai, khususnya di Yani, dalam Dun Sungai Limau ini, dan di Kedah hanya kerana pendekatannya yang tidak keterlaluan, tetapi lebih kepada mesra rakyat jelata, bagi membolehkan orang ramai menerima mesej perjuangan PAS dengan tidak ada sentimen politik yang terlalu tebal. Dan ini telah menyebabkan Ustaz Azizan diterima oleh orang ramai di Sungai Limau ini, termasuk di Kedah ini, termasuk oleh Tun Mahathir, termasuk oleh Tun Daim Zainuddin. Tun Mahathir puji Ustaz Azizan, pemimpin yang baik. Yang hebatnya masa Ustaz Azizan ada dulu, Tun Mahathir antara yang lawan Ustaz Azizan. Ustaz Azizan dah meninggal, baru dia kata Ustaz Azizan baik. Calon kita ni insya-Allah boleh meneruskan tradisi harmoni dalam masyarakat di Sungai Limau ini dengan pendekatan yang sederhana, dengan watak yang berjiwa rakyat, yang tumbuh
besar daripada kampung yang ada dalam dunia ini sendiri. Dan sekarang seperti kata Datuk Mahfuz, pilihan tuan-tuan ini akan menjadi signal, menjadi isyarat, bukan saja untuk Kedah tetapi juga untuk negara. Tun Mahathir komen tentang Datuk Najib Perdana Menteri Malaysia. Dia kata transformasi Najib gagal. Dan Tun Mahathir mengkritik langkah pentadbiran Datuk Najib yang nak menandatangani perjanjian perdagangan dengan Amerika yang boleh menyebabkan negara kita dijajah sekali lagi. Sebagaimana perjanjian Pangkor, sebagaimana perjanjian dengan Temenggong Husin Serah Singapura, perjanjian dengan Kedah menyerahkan Pulau Pinang, perjanjian TPPA dengan Amerika ini, kata Tun Mahathir, adalah satu bentuk penjajahan baru dan Datuk Najib nak tanda tangan perjanjian ini. Sebab itu Tun Mahathir minta anak dia lawan sebagai Presiden UMNO. Tetapi malangnya, walaupun Tun Mahathir berkempen, Tan Sri Has dan Puan Hasmah berkempen, Mukhriz gagal sebagai anak Presiden UMNO. Selepas Mukhriz gagal, apa komen Tun? Tun kata Mukhriz gagal, dia sudah ada. Kerana dia bukan daripada pilihan pemimpin utama parti UMNO, iaitu Presiden UMNO Datuk Najib. Maknanya Mukhriz bukan pilihan Datuk Najib. Datuk Najib nak 3 naib presiden sedia ada dikekalkan. Tun Mahathir tekan nak kepada Mukhriz. Perwakilan UMNO tolak pilihan Tun Mahathir, mengekalkan pilihan Datuk Najib. Oleh kerana itu, Sungai Limau ini sebenarnya kena bersama dengan kekalahan Mukhriz menghantarkan satu protes pada Datuk Seri Najib, termasuk dalam isu kenaikan harga minyak yang telah menyebabkan kenaikan harga barang-barang. Rakyat dah sedia susah. Bila dia nak naikkan harga minyak, dia tak berunding dengan rakyat, dia naikkan 20 sen, terus naik macam tu. Kita di kampung-kampung jadi mangsa. Kalau lepas harga minyak naik, kita undi pula dia, maknanya kita mengizinkan minyak naik lagi sekali lagi, 3-4 kali lagi sebelum pilihan umum akan datang. Jadi kalau tuan-tuan tak mau di Barisan Nasional, Datuk Najib boleh belajar. Datuk Najib boleh anggap ini isyarat rakyat jelata, iaitu apa yang dibuat oleh Datuk Najib tidak semuanya disetujui oleh rakyat, oleh tuan-tuan, oleh puan-puan semua. Oleh kerana itu saya kira bukanlah satu pilihan sukar untuk tuan-tuan mengekalkan calon PAS menang di Sungai Limau ini. Dari segi tradisi, kawasan ini adalah kawasan yang tuan-tuan telah berikan kepercayaan kepada PAS, dan pimpinan yang dipilih oleh PAS adalah yang sesuai dengan budaya dan pilihan dan kehidupan dan juga perjuangan tuan-tuan di sini, insya-Allah. Oleh kerana Datuk Seri Presiden ada, saya kira lebih baik saya berikan ruang masa yang lebih kepada Datuk Seri Presiden, dan insya-Allah calon juga boleh berucap. Dan saya kira saya minta izin untuk satu destinasi ceramah yang lain. InsyaAllah kita berdoa calon kita diberikan kemenangan, dan tuan-tuan puan-puan semua menyokong calon kita dengan harapan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Perjuangan kita, pilihan kita, undi kita, dan juga hasrat kita memperjuangkan Islam ini diterima oleh Allah SWT. Aku lupa hadza wa astagfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Jazakallahu khairan katsiran, dan terima kasih kepada Datuk Hisham Musa, Naib Presiden PAS. Begitulah isu ataupun penerangan kenapa kita perlu memilih calon yang dikemukakan oleh Parti Islam Malaysia PAS. Dan insyaAllah bersama dengan kita yang berhormat Tuan Guru Presiden Parti Islam Malaysia PAS. Dan sebelum saya menjemput Tuan Guru Presiden untuk menyampaikan ucapan, terlebih dahulu saya membaca sedikit latar belakang calon dan rakyat kecil N20 Sungai Limau ini.
Beliau ialah Muhammad Azan bin Abdul Samad. Lahir pada tahun 1976, berkahwin dan mempunyai 5 orang anak. Berpendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Bukit Besar, Kota Semut Kedah, anak tempatan. Melanjutkan pelajaran ke Sekolah An-Nahdah Bukit Besar ataupun Pondok Pak Man, Syahadah untuk Senawi sekolah, dan terus melanjutkan pelajaran ke Sekolah Menengah Agama Kedah Semukah. Terus melanjutkan pelajaran ke Mesir, mengambil ijazah sarjana muda Syariah Islamiyah Universiti Azhar Mesir, dan juga diploma pendidikan pengajian Islam 2008 yang lalu. Sebagai pendidik di sekolah Pondok Pak Man, menjawab jawatan sebelum penama calon tadi, beliau menjawab jawatan penolong kanan co-curriculum Sekolah Menengah Agama An-Nahdah dalam jawatan dalam parti pengarah Pasti Negeri Kedah, Exco Pemuda PAS Negeri Kedah, Ketua Pemuda PAS Kawasan Jerai, dan insya-Allah beliau akan bertanding lawan dengan calon UMNO Barisan Nasional. InsyaAllah kita sama-sama memberi sokongan dan dukungan kepada Ustaz Azam pada 4 hari bulan nanti insyaAllah. Dan tanpa melengahkan masa, dengan hormatnya saya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, Presiden Parti Islam Malaysia PAS, untuk menyampaikan ucapan.